Orang yang paling istimewa, semak sangat ni dengan pakai uniform hari ni. Orang nombor 1 di Pejabat Pendidikan Daerah Temerloh. Yang ada uniform, pakailah. Jangan lupa ya rakan-rakan semua. Sebenarnya handphone itu dah menjadi permainan anak-anak kita. Nak bekerja, jadi kita nak menghasilkan outcome yang hebat. Jadi kita kena ada orang-orang yang hebat. Memastikan bahawa pendidikan dalam daerah Temerloh ni dia tidak statik. Nama program bicara kita ni adalah Ilham Keluarga PD kita sendiri, bicara tentang kita. Untuk makluman semua juga, Tuan PPD kita telah membentangkan inisiatif transformasi pendidikan daerah kepada pengarah, pegawai dan juga warga kepimpinan sekolah. Boleh tak Tuan terangkan sedikitlah mengenai inisiatif tersebut? Terima kasih. Baik, dalam usaha kita untuk mempertabatkan akses, equity dan kualiti pendidikan, saya melihat beberapa pendekatan yang perlu kita lihat sebab kita mesti transform. Dunia pendidikan ni adalah dunia yang dinamis. Kita biasa berat, kita tak boleh jumpa. So, saya telah mengetengahkan apa yang dipanggil sebagai TESS. TESS ni adalah singkatan kepada Temerloh Education Scorecard for Transformation. Dalam TESS ini, saya meletakkan 12 gagasan utama. Ada 12 ya, jangan lupa ya. 12 gagasan ini kita harap kita dapat memacu kualiti pendidikan tersebut. Dalam lingkungan 12 ini kita harus mengutamakan kepada yang pertama lah ya, kita diukur dari segi pencapaian kurikulum ya, akademik. So, saya meletakkan fokus kepada LMS, GPD, DPS dan juga ada pemulihan di situ. Begitu dengan pendidikan kita. Dan dalam elemen yang kita rasa boleh mengangkat dunia pendidikan itu, termasuk juga kewangan. Sebab kewangan sekolah ni, bagi pengurus sekolah atau penuntut usaha, dia adalah benda yang bersangkutan dengan legality, accountability dan integrity. Dan dia berkara terus dengan pengurus sekolah. Apa-apa yang berlaku di peringkat pengurusan kewangan di sekolah akan terus melibatkan perkhidmatan mereka. Dan so, ini test ya. Dan kita nak tengok bagaimana juga test ini nanti boleh disambut di peringkat sekolah. Ya? Dan kita ada berbagai inisiatif yang kita nak kongsikan nanti dengan sekolah. Ya? Supaya sekolah dapat bersama-sama kita bagi memajukan sistem pendidikan. Dan kita dah lihat juga test nanti, bagaimana kita di antara asas bagi gerak kerja test, ya, kita masih berpegang kepada apa yang dicadangkan oleh KPPM kita. Itu berkaitan dengan drone. Ya? Kita ada data driven. So, semua perkara-perkara itu mesti berasaskan data. So, kita tidak lagi bercakap berkaitan dengan sesuatu isu dengan menggunakan anggapan, dengan bercakap kosong, dengan persepsi yang tidak ada data. Yang keduanya adalah berkaitan dengan iaitu resilient. Iaitu kita mesti berdaya tahan. Dalam dunia yang mencabar ni atau dipanggil sebagai VUCA world, segala-galanya boleh berubah dalam antas cepat. Jadi kita mesti ada resilient, kita mesti ada berdaya tahan. Daya tahan inilah yang akan menentukan sejauh mana kita boleh pergi untuk kita mengangkat pendidikan lah. Kalau kita hati tisu jadi kita sentiasa disogok dengan perkara-perkara negatif, kita buat keputusan yang tidak tetap, yang apatah lagi keputusan-keputusan yang popular. Keputusan-keputusan popular ni sebenarnya kita tak perlu lakukan sebab mungkin dia akan melanggar polisi, prosedur dan sebagainya. Dan yang seterusnya adalah berkaitan dengan berorientasikan hasil. So, setiap perkara yang kita buat, kita mesti memikirkan hasil yang kita nak daripada itu. Sebab itu Stephen R. Covey dalam buku Seven Habits of Highly Effective People, dia mengatakan kita mesti berfikir begin with end in mind. Kita mulakan dengan apa yang kita nak capai, kemudian baru kita aturkan gerak kerja untuk kita capai. Itulah. Dan yang berikutnya adalah berkaitan dengan pandu arah, navigation. Sebagai pemimpin, kita mesti dah tahu apa matlamat visi-misi kita. Jadi kita bagaimana kita nak menyampaikan kepada semua warga yang pendidikannya ada dalam daerah kita. So, yang ini perlu dijelaskan, kita perlu navigate. Dalam kehidupan kita hari ini kita selalu navigate. Contohnya kalau kita nak pergi ke mana-mana, kita akan gunakan Waze, sebagai contoh, Google Maps yang menjadi panduan kepada kita supaya tidak sesat. So, sebagai pemimpin, kita kena navigate. Kita perlu memandu arah orang-orang yang berada bersama-sama kita dalam pasukan kita supaya semua orang mempunyai visi dan matlamat yang sama untuk mencapai kecemerlangan dunia pendidikan daerah. Dan terakhir berkaitan dengan kecekapan. So, bagaimana kita nak menguruskan semua ini
Ya, bagaimana kita nak memastikan dana yang diserahkan kepada kita itu diurus dengan baik dan mengikut prosedur dan sebagainya. Dan ini adalah kecakapan. Ya. Kecakapan selain daripada berkaitan dengan wang, berkaitan juga dengan cara kita bekerja, cara penyampaian kita. Ya. Kalau sebelum ni mungkin proses tu mengambil berbulan-bulan untuk kita uruskan. Sebagai contoh di pengurusan sekolah. Ya. Untuk bersekolah semula tu mungkin dia kena hantar ke jabatan. Tapi kali ni kita cuba pendekkan proses tu, kita kurangkan birokrasinya, maka mereka boleh hantar orang bersekolah semula ke PPD yang bantu mereka urus untuk mempercepatkan proses itulah. Ya. Dan saya nak pastikan juga, ya, program test ni dia berdaya saing lah, ya, dan dia dinamis sebabnya. Kita akan ada terus ikut PDCE, POC dan sebagainya. Sebagai pemimpin, ya, saya nak lihat bagaimana kita nak mengangkat pendidikan dalam daerah kita lah. So test adalah juga ujian kepada saya, sebab ujian kepada saya untuk melihat kredibiliti kita mengurus pendidikan dalam daerah. So saya amat mengharapkan test ini nanti memberikan hasil yang sepatutnya lah. Okay. InsyaAllah Tuan, melalui gandingan yang mantap serta kerjasama yang erat, diharap test dapat memartabatkan dan meningkatkanlah kualiti pendidikan daerah Temerloh. Jadi baiklah Tuan, sebelum kita menamatkan sesi bual bicara tentang kita dengan hashtag Temerloh Peneraju Transformasi Pendidikan, apakah amanat dan hasrat yang ingin Tuan sampaikan kepada seluruh warga pendidikan daerah Temerloh? Silakan Tuan. Terima kasih. Baik, ini sebenarnya momen yang saya tunggu. Momen yang saya tunggu untuk kita menyampaikan hasrat dan juga cita-cita saya. Bagi memastikan bahawa sistem pendidikan kita boleh mencapai ataupun apa yang kita hasratkan dalam Sabah Pendidikan Negara, ya, kita nak pastikan bahawa sistem pendidikan yang ada dalam daerah Temerloh ini diangkat dan dimartabatkan semula, bagi memastikan bahawa Temerloh, ya, seharusnya menjadi contoh dan ikutan daripada orang lain. Kita tak nak lagi jadi forward, ya, kita akan jadi leader. So hasrat yang paling besar pada saya, seperti mana yang saya maklumkan di awal tadi, kita akan diukur dengan SPM. Ya, kita akan diukur dengan SPM. So untuk tahun 2025, saya dah mensasarkan kita akan berada pada grade puan daerah dengan 4.20. Angka itu nampak macam besar, tapi sebenarnya itulah hasrat murni keseluruhan warga pendidikan di daerah Temerloh. Ya, kemudian kita juga nak bergerak daripada 4.20 itu, kita akan pergi kepada 4.10 pada tahun berikut, tahun 2026, dan akhirnya nanti dalam tempoh 3 tahun kita akan berada pada 4.00 untuk JPD lah. Ya. Dan inilah saya kira masa, ya, untuk yang paling sesuai untuk kita sama-sama mengangkat sistem pendidikan kita. Kalau bukan kali ini, bila lagi? Betul. Ya. Kalau bukan kita, siapa lagi? So kita kena bergerak. Ya. Walaupun kita rasa dia agak membebankan dan sebagainya, setiap perkara perlukan pengorbanan. Betul. So kita kena sacrifice perkara-perkara yang kecil untuk kita dapat perkara-perkara yang besar di masa akan datang. So dan kepada ibu bapa, kita mohon juga untuk bersama-sama dengan PPD bagi kita mengangkat martabat pendidikan. So jaga anak-anak, beri kepercayaan kepada kami di PPD untuk kami mengurus anak-anak tuan-tuan dan puan. InsyaAllah kita sama-sama bangunkan, kita sama bangkit untuk pastikan PPD kita dan juga warga pendidikan dan khususnya daerah kita berada dalam peta pendidikan yang lebih berkualiti selepas ini. Ya. Dan kita juga akan pastikan juga untuk barisan kepimpinan sekolah. Barisan kepimpinan sekolah seperti mana yang kita beritahu pada awal tadi, ya, beberapa elemen-elemen yang ada dasar pendidikan, program-program khas dan sebagainya itu tuan-tuan di tingkat pengurusan sekolah kena master lah, so kena kuasai sebab kita adalah ketua, kita nak memimpin sekolah. Dan saya amat berhasrat supaya di barisan kepimpinan ini, selain daripada lead by example, integrity dan sebagainya, kompetensi mereka juga kita kena sentiasa pertingkatkan lah. Kita kena lihat lompang-lompang yang perlu kita isi bagi meningkatkan kompetensi pendidikan, sebab kompetensi pendidikan ni akan menghasilkan kualiti pendidikan. Ya. So saya amat berhasrat untuk kita pun tahu bahawa PPM dah berada di ujung, ya, pelan Malaysia dah berada di ujung. Dan dua hasrat akhir pelan pembangunan ini adalah untuk, yang pertama adalah kualiti guru, dan yang paling penting bagi saya adalah kemenjadian murid. So nak tak nak, ya, Waimah macam mana pun kita mesti berfokus kepada kemenjadian murid. Ya. So walau bagaimanapun dalam apa-apa tindakan kita di semua peringkat, ya, saya mohon di semua peringkat, ya, kita mengikutlah resam apa, ya, resam benang dan juga jarum. Semakin kita ke depan, semakin kita merapatkan syaf. Jangan jadi resam gunting, ya. Semakin kita ke depan, semakin menjarak kita. So itu tak sepatutnya berlaku lah. Apatah lagi dalam dunia pendidikan.
So kita sama-sama mengangkat dunia pendidikan. Saya mohon tuan-tuan dan puan bersama-sama dengan PPD, semua orang mesti seharusnya bersama, kita bersatu hati, bertekad untuk mengangkat dunia pendidikan. InsyaAllah tuan-tuan dan puan, kita akan sampai ke satu destinasi yang semua orang akan tunggu dan lihat dan sebagainya, dan kita amat percaya dengan kerjasama semua orang, dan semua orang akan bersama kita amat mengharapkan kita akan mencapai apa yang kita hasilkan. Cuma kita pun sedar setiap orang ada fungsi dan peranan masing-masing. Sebab tu saya menggunakan apa yang dikatakan orang dulu, iaitu dalam segemuk-gemuk ikan pasti akan ada tulang, dan dalam sekurus-kurus ikan pasti ada daging. So semua orang ada fungsi dan peranan. Cuma cara kita melihatlah, cara kita lihat. Sebagai contoh, dalam sejambak mengurus, sepokok mengurus, dia ada duri, dia ada mengurus. So pilihlah yang mana kita nak tengok. Of course lah kita tengok bunga kan, tapi ada juga orang tertentu yang akan melihat duri. So saya mohonlah kalau ada apa perkara-perkara yang kita boleh bincang sebagai kemudian datang ke PPD, kita bincang beranak untuk kita sama-sama mengangkat dunia pendidikan. Terima kasih. Terima kasih. Baiklah, terima kasih sekali lagi Tuan di atas amanat serta kesetujuan menjadi panel yang pertama dalam episod pertama bagi program Bicara Tentang Kita. Dan untuk penonton semua juga, nama program Bicara Kita ni adalah ilham Tuan PPD kita sendiri, Bicara Tentang Kita. Jadi diharapkan input-input serta informasi yang diberikan boleh dijadikan rujukan dan juga pengetahuan kepada kita semua. Sehingga kita bertemu lagi di episod akan datang. Minum sirap dengan selasih. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita bina wawasan, langkah berani, dunia terbuka, mendidik jiwa anak.